Nama aku Nan. Aku sudah berkahwin. Ayah aku orang Indonesia. Aku tak nak lagi duduk Ipoh Taman Pelancongan lagi. Sekarang aku duduk Kuala Lumpur, aku akan duduk untuk selama-lamanya. Suka hati aku lah kan, aku suka tunjuk telur maluan aku kat semua orang. Suka hati aku lah kalau aku suka gosok-gosok telur maluan aku. Apa masalah kau orang suka hati aku kalau aku suka tengok buah dada perempuan? Aku tahu semua orang kena fitnah sebab semuanya salah aku. Semua orang Melayu tak payah puasal. Tengok macam aku bukan orang Melayu. Dalam Kuala Lumpur, saya hanya berkawan dengan orang India. Aku ada kereta dengan motor, tapi tetap sama agak orang ramai tak suka aku. Mak ayah aku dah balik ke Indonesia. Aku bukan orang Melayu. Belum puasa aku boleh makan tengah hari. Aku anak orang Indonesia, aku duduk Kuala Lumpur. Ramai orang tak puas hati dengan aku, ada aku kisah.